Dan kau tengok aja anak kau ucap ni. Dua orang ada aku ni. Dari mana ni kau dapat? Cakap jujur. Dari mana? Siapa punya? Awak siapa punya? Kena Cika telefon JKM sekarang ni. Dia telefon semalam nak. Cakap jujur dengan aku, siapa punya? Awak jumpa kat mana? Habis tu siapa ajar awak isap ni? Saya nak buang dia ni. Ha? Awak tengok daripada mana orang isap pot ni? Dia tak buang dia ni. Nak dua-dua Cika letak dekat JKM ke? Ha? Cika telefon Semalam Cika ada pesan apa dekat awak? Tengok ayah tanya tu. Bila start ni? Bila start ambil ni? 3 hari lepas. 3 hari lepas. Saya tak ambil dia. Ambil. Nak janji tak dengan ayah tak nak ambil ni lagi? Janji tak nak ambil ni lagi? Takut buang kau nak ambil kau. Janji dengan ayah nak ambil lagi tak? Anak awak buat macam ni pun awak tak tegur. Kau orang ambil lagi, Cik hantar JKM. Eh? Cika marah ni sebab Cika sayang dengan korang tau. Pergi buang. Pergi buang. Pecah-pecahkan. Mana? Pecahkan. Pecahkan. Pecahkan kat sini. Pecahkan, Man. Pecahkan, Man. Aisyah, kau duduk sini. Semalam cakap tak sekolah. Cika dah ambil dah borang untuk masukkan sekolah. Kau boleh tengok anak kau ambil pot tu. Kau ambil barang lagi tak? Kau biar betul. Tadi menteri datang kan. Semua pegawai akan bagi kau bantuan bilik. Bantuan tunai bulanan. Bos. Kalau aku dapati kau ambil barang, aku potong semua. Macam mana kau boleh janji dengan aku kau tak ambil? Ya ke? Berapa hari kau tak bayar? Awak dah ambil barang tak? Kalau aku bawa kau urin, boleh? Ha? Aku abang lan telefon tau. Aku urine test dulu. Main tau. Okey, kau pergi bayar bilik, minta dengan cashier aku nak resit. Nah, RM50. Kau bayar RM50, minta resit dengan dia, cakap Abek akan uruskan bantuan bilik. Ya, cakap dengan dia, ambil resit. Dah, ayah tak nak lagi tahu kau ambil pot. Esok pergi kelas. Esok pergi kelas Nah. Nah. Kalau dia tak dengar kata, beli rotan. Rotan dia. Kau kelas hari apa? Rabu. Ha, jumpa dengan aku lah. Hari Rabu jumpa dengan Hari Rabu. Hak jaga ke? Ceka. Kau tak dengar cakap? Rotan singgah punggung kau. Esok pukul 7 naik.